Biasanya siapa yang perlu membayar hutang maintenance fee? Pembida ataupun pemilik asal atau pemilik sebelum? Maintenance fee rumah. Ya, betul. Okey. Banyak juga yang bimbang tentang maintenance fee. Okey tuan-tuan kena faham, kita platform yang melibatkan maintenance fee ni biasanya platform lelongan yang melibatkan strata title. Jadi jangan bimbang. Saya akan terangkan lebih detail. Sebenarnya bila kita beli melalui platform yang kita beli rumah landed, saya akan terangkan untuk layman senang faham. Biasanya orang akan ingat high rise building landed. Okey, kalau high rise building kebanyakannya strata title. Landed ada juga strata title, tapi saya nak mudahkan biasanya high rise lah. High rise kita senang kalau faham. High rise building ni banyaknya strata title, ada maintenance fee. Landed kebanyakannya tiada maintenance fee. Ada juga yang ada kecuali dia strata title, tapi saya tak nak tuan-tuan dan perempuan runsing sangatlah perkara tu, sebab kebanyakan yang ada maintenance fee ni yang melibatkan high rise building, kondo, apartment, flat. Tengok itu ada maintenance fee mungkin murah, ikut kepada capacity. Kalau kondo mungkin mahal, yang apartment mungkin rendah sikit. Okey, itu maintenance fee. Kalau landed biasanya tak ada yang kena maintenance fee, jadi tak perlu risaulah. Transfer je nama, transfer mudah. So kalau high rise okey, saya terangkan lebih ringkas dulu. Okey, maintenance fee ni biasanya kita akan bayar kepada JMB, Badan Pengurusan. JMB ataupun JMC. Okey, itu Badan Pengurusan Harta Milik Bersama. Dia ada pengurus harta kat situ. Pengurus harta. Okey, jadi JMB ni dia akan uruskan harta bersama tadi. Dalam kondo tadi dia ada harta bersama ramai-ramai. Jadi uruskan harta tu, jadi perlu bayar maintenance fee. Maintenance fee ni biasanya bagi tujuan pengurus harta tu untuk bayar bil api koridor, untuk bersihkan cleaning, untuk membersihkan taman, untuk maintain lift, dan juga itu maintenance fee. Sebenarnya maintenance fee ni dia ada lagi satu sinking fund. Sinking fund tu sebenarnya dia tujuan dia untuk pembaikan yang lebih besar. Bila lama dia nak cat satu building, itu dia akan gunakan sinking fund. So on overall mungkin orang semua ingat maintenance fee lah. Kita layman kita akan cakap, maintenance fee siapa bayar? Maintenance fee tu apa dia? Itulah saya ceritakan sikit. Itulah dia maintenance fee. Okay, siapa yang kena bayar? Okey, maintenance fee ni sebenarnya memang owner asal tu memang kena bayar setiap bulan. 200 ke 300 ke dia kena bayar. So bila kebanyakan mungkin soalan tu mungkin dia menjurus kepada rumah lelong. Soalan siapa nak bayar maintenance fee rumah lelong tu. Okey, so asal dia memang owner tu kena bayar. So bila rumah nak lelong ni, tuan-tuan faham lah, bila kita nak beli rumah lelong ni, owner tu biasanya monthly pun dia dah tak bayar, maintenance fee memang kemungkinan dia tak bayar juga lah kan. Jadi itulah tertunggak, jumlah tu tertunggak. Jadi itu yang maintenance fee, yang soalan tu mungkin saya rasa siapa yang kena bayar maintenance fee tu. Okey, kalau ada tunggakan memang okey, tuan-tuan kena tanya. Sebab tu boleh telefon tim kita beritahu ni maintenance fee macam mana. Okey, maintenance fee ni sebenarnya kena semak betul-betul. Setiap bank dia ada polisi yang berbeza-beza. Jadi kena tengok dengan POS tu. Kalau nak mudah, dah dapat rumah yang tuan-tuan milik, dah berminat tu, rumah cantik ataupun kena touch up sikit, tapi tuan-tuan dah berniat nak belilah. Okey, dah berkonfirmkan maintenance fee tu siapa yang bayar, macam soalan tu tadilah. Okey, kadang-kadang ada separuh bank dia cover. Dia kalau cover untunglah, maknanya dia tak payah bayar maintenance fee tu. Kena check. Dan kadang-kadang juga ada bank dia tak nak bayar maintenance fee tu, ataupun dan kebanyakan banknya dia bayar, dia ada terms je lah, maknanya mungkin selama 5 tahun, selama 6 tahun dia bayar. Dan maknanya selama 6 tahun kalau owner tu tak bayar, so dah kena lelong, 6 tahun maintenance fee tu bank tanggung. So maknanya selamat lah kan. So besar rumah lelong ni biasanya dah default lama lah, setahun, 2 tahun kan, atau mungkin 3 bulan, biasa 6 bulan mungkin dah boleh jadi kena lelong, tapi bila tarik prosedur semua boleh jadi setahun macam tu lah. So maintenance fee tu kalau ada bank yang cover, ada bank yang cover setakat 6 tahun, dia pun tak nak sampai 10 tahun yang lama-lama tu, yang nampak harga murah kan. So dia cover sampai 6 tahun. Ada yang cover with specific, dia cover untuk residential je, commercial dia tak cover. So tuan-tuan kena faham
beli rumah lelong ni sebenarnya bagus, memang untung, tapi kena tahu dan kena tanya dengan orang yang betul kan. Jadi tuan-tuan boleh dapat bajet berapa kos yang perlu kita kena bayar jadi kalau bank tanggung, okey, selamat, jadi tak payah bayar dan kalau kadang-kadang untuk mempercepatkan proses pindah bilik tu, owner kena bayar dulu. Kena bayar dulu, katalah setahun kena bayar dulu. Jadi lepas tu boleh minta tu, macam kita beritahu tadi dalam live kita kata okey, simpan resit situ, claim balik dengan bank. Jadi boleh dapat tak jawapan tu, maintenance fee siapa yang bayar. Jadi ada bank bayar semua, ada bank bayar sebahagian, ada bank bayar untuk certain residential property dan sebagainya. Make sure perkara tu tuan-tuan tahu, jadi tuan-tuan tak rugi beli dan tuan-tuan boleh buat untung dengan beli rumah lelong tadi. Okey. Ataupun macam saya cakap tadi, bayar dulu, simpan resit-resit tu, termasuk resit baki harga belian, termasuk tu boleh claim balik, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah tu maintenance fee, insyaAllah. Okay, so tu basically isu-isu yang kita kena faham lah. Maintenance fee ni tadi macam saya cakap, untuk operasi harian dia bayar. So kalau tinggi maintenance tu, biasanya JMB dapat selenggara bangunan tu dengan cantik, swimming pool kan, kawalan keselamatan kan. Itulah antara tujuan pengurus harta yang menguruskan bangunan yang berkaitan. Itu saja setakat ini kita sharingkan tentang maintenance fee yang terlibat dengan rumah lelong tuan-tuan dan perempuan. Ingat tuan-tuan boleh klik di link bio kita untuk sebarang pertanyaan, dan boleh tengok semua listing kita dari masa ke semasa. Hari ini kita sedikit ilmu untuk anda dan tuan-tuan ingin membeli rumah lelong, boleh klik di link bio. Boleh tanya tim kita akan bantu anda sampai anda berjaya membeli rumah lelong. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.